Ini Tung Tung. Dia ketagih dengan merokok. Setiap hari, benda pertama yang dia cari bukan sarapan, tapi rokok. Setiap hari, Tung Tung boleh habiskan 2 kotak rokok. Tak kira masa atau tempat. Atas motor pun sempat lagi nak merokok. Kakaknya yang risau akan kesihatan Tung Tung sudah berkali-kali menegurnya. Kini, dia menghantar mesej dengan harapan adiknya akan mendengar nasihat tersebut. Tetapi... Bising lah kakak aku ni. Biar aku nak buat apa pun. 2,000 years later. Hinggalah pada suatu hari, ketika sedang berjalan sambil merokok, Tung Tung tiba-tiba mengalami serangan jantung lalu rebah pingsan. Selepas kejadian itu, Tung Tung segera dibawa ke hospital dengan menaiki ambulans untuk mendapatkan rawatan. Menyesal aku tak ikut cakap kakak aku. Habis aku kena kanser paru, asma, bronkitis. Mati. Baby, I don't understand this.